Ini adalah merupakan penghujung Jalan Tanjung Sembrong pada tahun 2023. Satu projek menyambung penghujung Jalan Tanjung Sembrong ini ke Jalan Batu Pak Keluang di sekitar kawasan Sekolah Menengah Seri Gading. Jadi jalan ni akan disambung bermula daripada sini, meredah kawasan ladang kelapa sawit ni dan sampai ke sana lah. Jadi setelah setahun baru ni lah kita nampak progres ni nampak lebih jelas, setelah dia kisar pokok sawit yang termasuk dalam jajaran laluan baru ni lah. Jadi kita boleh lihat dengan lebih jelas kawasan yang hendak dibinakan jalan baru ni sudah pun sawitnya dia tak tebang tau, dikisar. Dia ada satu mesin baru yang mengisar sawit tu. Ni antara jentera-jentera yang digunakan dalam projek pembinaan jalan baru ni, yang menghubungkan Jalan Tanjung Sembrong ke Sekolah Menengah Seri Gading, Jalan Batu Pak Keluang. Ini juga antara jentera-jentera yang digunakan dalam projek pembinaan jalan. Hari ni hari Ahad, diorang cuti. Sebahagian jentera-jentera yang sedang bercuti, pemandunya. Di hadapan sana adalah Parit Karjo, bukan kampung Parit Karjo tapi Sungai Parit Karjo, dan dia akan buat jambatan di situ untuk melintasi ke seberang sana. Kawasan Parit Burang depan sana tu, tempat berpotong jalan daripada Parit Burang ke Tanjung Sembrong. Kita dah boleh nampak sempot-sempot. Okey, akan berhenti di sini. Tekan zoom. Membina jalan baru menghubungkan Jalan Olak Batu melalui estet Tanjung Sembrong ke Jalan Persekutuan Parit Raja Batu Pahat. Ni kita berhadapan di Kampung Parit Burah. Okey. Mula 29 November 2022, dijangka siap 31 Disember 2026. Sekarang sudah 2024. Dah 2 tahun berlalu. Ni dia kawasan lapang ni lah. Tu dia. Dah lapang dah. Ada mesin juga tu. Okey.